Ada aku buat tengok orang tu. Mari cari orang. Orang tu main cari. Aku nak pinjam sikit pitih nama. Duduk kat patah bacok ni. Nak tinggal orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Syahmi Team Production. Kelantan here. Okay guys, kali ni Mi akan buat konten yang berlainan. Di tahun 2025 Mi sudah lama meninggalkan konten-konten. Last Mi buat di Pelapor Kuala Lumpur. Itu last bagi Mi. Yang terbaru, video terbaru festival. Festival tu Mi tak ready, tak tahu pun nak upload. Tapi just sampai situ baru terfikir nak upload. Tu jadi kelang kabut tu. Okay, sekarang Mi akan buat konten prank call. Okay, apa itu prank call? Kalau nak tahu, aku akan suruh Mu Kimi tak? Aku akan suruh Mu telefon Saimu, prank Saimu, minta duit, pinjam duit RM sebanyak RM RM100. Tengok dibagi atau tidak. 100. Ready? Ready. RM100 okay. Cakap nak pinjam. Oh ya, Gana panggil. Oh ya lah, hello. Jangan nak pinjam duit sikit ke? Macam tu. Pandai lah buat lah. Pandai-pandai aku kan. Okay. Kecek Kelantan lah. Okay, Mi akan buat konten ni cakap bahasa Kelantan. Kalau yang faham, yang tak faham, tak apa, itu belajar, okay? Tak apa, kena pehe. Okay, jom, let's go. Kalau nak tengok konten ni macam mana, jom. Let's go start. Nak ke Ade. Nama dia Ade. Kita terakau tak habis akak kedok. Macam oh lo, lagi mana ni? Tak akak. Okay, tak apa, relax, santai je. Kita tengok macam mana. 2 hours later. Sabar tu memang kita tengok. Tak akak orang. Tak kak, calling tu. Weh. Ni sayang sekali, nampaknya tak angkat. Kita pergi ke nama lain. Nama apa ni? Kita prank lagi. Okey, kita try cuba. Yang ni online. Okey, kemah. Okey. Siapa tu? Wafi nama dia. Hello Fi. Hello Fi, duduk mana tu Fi? Oh Fi, aku dah sok lajuk. Astaghfirullahaladzim. Ada aku buat tengok orang tu. Mari cari orang. Orang tu main cari. Aku nak pinjam sikit pitih nama. Tobat bodoh tobat. Mesti tak kata nak lagi aku ke suka kecek game ni. Tobat lu. Tobat. Aku duduk lain ni. Sumpah aku duduk lain. Aku duduk luar. Syahmi. SS. 100 lah bodoh. Aku jangan ambil kan. Aku di rumahmu lah. Aku duduk ni. Kita pasal tunggu. Baik dia ambil duit dah. What? Aku nak cari mu sebab mu kan baik kala. Oh, dah tu kira. Gini lah saya. Tak patut. Macam mana? Okey, sabar lagi. Jangan kau lagi tengok. Macam mana?
Dok mu salah ni benar, mu kena minta lain ayak membutai. Lepas tu Aku nak guna pitih ni ayak. okay, Lain lah tak usah pitih, kita ada cara lain. kita try guna Tak, bentar. Aku nak suruh yang ni boleh. mu mikir prank lain. Kita prank dia cakap, ya jangan ambil aku. Aku kena tinggal kau Sami. Kau mak ada, kenal mak ada. Aku kena tinggal ke mak ada ya, tepi jalan. Jahat lah. Tak apa. Terang. Oh tu ya edit prank lah gitu. Okey. Dia Kimi dah call 2 orang, seorang tak angkat, seorang lagi. Tak percaya macam Tak kena percaya prank tapi macam. aku tengok. Kimi untuk mana lagi ni? Kecil lagi. Biasa lagi boleh biar pilih. Kalau aku cakap dia baik untuk usah prank PT, payah prank PT. Kalau prank PT boleh juga, tapi mana dah kecil jangan kau pusat ni. Hello dah. Dah. Dah mundur mana tu dah? Dah mundur mana tu? Bodoh. Boleh lah aku nak pinjam sikit PT. Nak pinjam PT sikit. Gila dah sat lajak ni. Bodoh. Tak ada PT laju orang. Nak bayar hotel ke tak? Boleh tak? Yang ada pinjam kat luar tu. Oh dah tak apa, aku pergi rumah mu lah. Mak kau. Aku nak pergi Gabi lah. Nak pergi rumah mu lah. Boleh tak tu? Oh, ada. Gila macam ni. Apa mu suka pengen ingat aku lah awak ni. Awak boleh jual aku tu. Bodoh, mu tanya lagi. Aku nak pinjam PT. Apa mu lagi suka ingat aku lah awak. Oh. Tak sedih aku nak lah awak. Sikit-sikit pada. Boleh kau? Oh, 100. Tak apa, ada satu. Nak ada satu. Jauh. Tak kena aku bayu. Dia bodoh tu boleh lah. Tak ada satu. Tak ada rasa ke ni. Lima- Tak apa, ada satu. Kalau ni. 5,000 orang. Kali 5,000. 5,000 nampak yang akan ada. Bapa pun tak ada 100. Tak ada lah. Tak ada. Muak ke dia PT tak ada habis. Muak ke dia PT tak ada habis. Tengok aku macam ada PT yang rumah aku. Duduk rumah. Ni orang rumah kejo lah. Kerja kayu. Buai siapa? Kau ketik siapa kau? Boleh PT. Wikat aku. Gana? Bodoh ngituk lah ngatukmu, kau ayahmu, kau makmu kau. Aduh, saya tak tahu yang ayat lah kaya. Aku tak ada rasa. Bodoh, aku nak minta hutang. Aku nak minta hutang pula. Aku nak bayar hutang ke? Mak kau dia hotel. Hutang apa pak aku? Apa aku nak naik KL tak? Nak pinjam lah. Oh, hotel yang banyak. Benar banyak lagi aku hutang dengan dia. 5,000. Aku Kau ni nak minta lori dekat laut tengok. tak ada mu yang dekat aku sebab mu ada. King ada. Makin kau apa aku minum kopi yo ada lagi kopi. Biar ya banyak PT pun mu baik kalau gila kita kenal lama loh, setahun 2 tahun. Ya, bukan tak ada kenal apa masalah ni. Nak ada. Pada bodoh bos aku prem pedai. Pada beres ha. Orang cuti-cuti ni kerja bukan duk rumah main telefon. Oh lomu ni. Pada kena anda kena prank. Tak ada dia nak kecil je. Kok mu saing jahat.
Boleh aku save mu sangat jahat. Pernah orang lain dah buat ni. Oh. Jadi aku. Pernah ni jadi dah. Okey, sekarang kita dah pernah duit. Aku nak Lena nak tengok mu prank. Ya, mu kena tinggal aku. Benda tepi jalan ambil mu lagi tu aku nak. Boleh? Ini masih terdesak duit barang-barang ni lah. InsyaAllah lah prank ni. Kita pernah lagi satu member. Kita cakap Simon kita ayat gini. Ya aku nak tinggal ni, aku nak tinggal tepi jalan dengan Mak Aden. Mak Aden tinggal aku bodoh je buat kerja ni. Ya papa you mari ambil aku you agak kita. Okey, jom kita tengok prank seterusnya. Let's go. Masa seterusnya Hakim. Tahu ya akak duduk. Kalau tidur kalau masa ni kuat tidur kan. Ring. Mu tengok sini deh. Muka aku nak kejap nanti. Kuat sikit ya tak ni. Jangan aku nak tinggal Mak Ade tak tahu ke apa. Mak Ade papa yang panggil aku ya. Boh yang panggil. Ya kan aku. Jangan ambil aku pas tunggu. Akak tu. Tak apa tu. Dingin akak ngalah. Lambat. 2 hours later. Okay, orang saat ni kau balik. Dia kau balik guys. Prank mata lah ni. Hello Zim. Hello Zim. Duk mana tu? Duk mana? Mana kapamu? Bacuk. Sedang molek geng. Azim, aku duduk kat patah bacuk ni. Kena tinggal orang. Saat ni tak tunggu. Mari ambil aku mentah. Mak ada pupa aku. Ilung jangan mampu. Oh, ego kah? Bengong lah ego kah? Sebab bapa yang panggil yo ya. Yo nak mari. Tak tengok. Masa buku 1 ni. Apa dia gila? Aku telefon dah. Tak akak calling. Patu. Jangan ambil aku. Tak kena minta anda naik motor. Mana gila? Tak guna jadi jantan kalau tak reti bawa motor. Siapa lagi? Sayang aku duduk jauh lah aku. Mu yang dekat mu duduk baca tu eh. Tolong bengong. Mungkin duduk baca ogo. Aku duduk patah baca. Boleh tak Mana ni? tengok nak tadi dia buat mati. Bila nonton ni wak mai lepak gitu. Pak orang ramai ni memang aku duduk kat restoran ni. Patah-patah ni. Tak lawan. Dia muar tadi. Tu bodoh. Nampak tu? Kau tak kuat bukit kau gitu. Aku ya duduk dalam kampung ni. Dia kampung ke? Di semua. Lepas tu mingat aku duduk mana? Musik kau musik boleh. Sedap tengok muka aku lah udah. Muka barai. Tadi tu. Nampak sangat bukan saya. Tak segan ambil aku. Kau nak motor bengong. Tutup kamera atas. Tutup kamera atas. Pergi kan ni orang ni. Observe.
Budak Breng. Budak muka kena prank tak guys. Nanti musuh YouTube Syahmi Team Production dah. Dah. Okey. Lepas tu mau ambil aku patah. Okey. Okey, selamat. Anda kena prank guys. Tengok orang tak terima kenyataan. Tengok dia guys. Tunjuk tak lalat sikit. Okey. Okey, tak apa dah. Guys, kau dah tengok semua prank-prank. Itu baru prank biasa. Biasa baru tu. Kalau sayang tu member-member kau tengok macam mana Kimi? Mampus dia. Kita dah buat prank. Jadi prank call sekarang menjadi satu yang first tadi macam dia dah tahu kan. Sebab pinjam duit. Ya, siapa tak tahu. Okay, itu saja konten untuk hari ni. Yang mana apa ni? Foto-foto mi, jangan lupa share YouTube ni. Semoga boleh lagi apa ni, naik lagi subscriber dan watch hour, insyaAllah. Okay, insyaAllah esok kita akan start Sabtu ni kita akan start Jumaat Hari Jumaat 7 hari bulan kita akan start shot drama spontan balik. Kita panggil pelakon-pelakon kita. Lepas hari Sabtu Ahad kita akan buat video raya guys. Okay, itu saja konten hari ni. Bye. Kelantan here. Bye. Wah, cai.